Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan menuju ke Kampung Dala, Rancang. Kita nak tengok bagaimana peternakan ikan menggunakan sistem biofloc bersama dengan bos perikanan Temerloh. Jadi kalau ada tanya dia berkenaan dengan cara atau kursus biofloc ni, ajak kita nak tengok satu projek lah, projek biofloc. Jom kita tengok. Kampung Dala. Kita dah sampai di Kampung Dala. Kalau ikutkan di sini lah ya, di jalan besar ni. Tu sama dengan perikanan, nak tengok biofloc ni. Okey, kita dah sampai ya, sama saudara Izwan ya. Ni projek Izwan lah ya. Ya, projek biofloc ya. Ada berapa semua sekali ni kolam ni? Total kolam semua ada 7 kolam. Oh, 7 kolam. Sampai ke belakang? Tapi bukanlah semua full running. Maksudnya saya running ikut kemampuan yang saya ada. Jom kita tengok. Ikan apa ni? Ikan talapia semua ya? Yang belakang ada satu kolam tu patin baru cuba. Patin boleh ke? Baru mencuba. Sebab kalau ikutkan patin boleh, banyak jenis ikan yang boleh kita tak dalam sistem biofloc ni. Cumanya bergantung pada ni lah. Peminat macam saya ni, saya lebih minat tilapia. Tilapia ya? Sebab anak-anak rumah semua minat. Ada masa rasa teringin, sauk. Yang patin, rumah je lah yang makan patin. Ya? Macam dia orang faham. Cik Izwan ni asal dari mana? Saya dari Perak. Perak. Kat nikah dengan kawan Kampung Dala ni lah. Banyak ni. Ni berapa keluasan dia ni? Yang ni saya sudah minum 4 bersama dengan 12,000 liter air. Maksudnya kalau 12,000 liter air ni, 1,000 liter 100 ekor untuk tilapia. Untuk ikan patin saya tak tahulah berapa saiz dia kan. Dia ada kiraan dia lah. Setiap liter padu tu ada kiraan dia, berapa ekor ikan. Kalau yang kolam ni maksimum 1,200 ekor maksimum. Boleh bela sampai besar. Ni lebih kepada makan sendiri tu atau jualan ni? Macam mana? Makan sendiri ke ataupun jualan? Jualan ya? Makan sendiri. Ya. Ada pasaran ke? Kalau kita pasaran tu ada. Cuma permintaan dia memang tinggi. Tapi macam saya, kolam saya pengeluaran dia tak adalah tinggi. Jadi kontrol lah, maksudnya saya tak ada luaskan lagi saya punya pemasaran. Saya luas kita lancang. Saya buat ni pun saya base tak buat saya besar. Maksudnya saya base dengan kedai-kedai makan. Dia dengan kedai makan lah. Kedai makan dia nak saya dalam 3 ekor ataupun 4 ekor sekilo. Sekilo pun sekilo lebih sikit lah. Kalau 4 ekor pun sekilo lebih sikit. Mungkin dalam anggaran 300 gram ekor. Yang tu kedai nak lah saya macam tu. Rasa dia sama ke macam sungai punya? Rasa kan ada bau ke macam mana? Tak ada. Tak ada? Saya rasa okey lah macam saya makan. Sebab lain orang ni dia lain dia punya tester dia tu. Setakat ni alhamdulillah lah. Orang cakap feedback daripada customer semua okey. Alhamdulillah ya. Untuk yang patin ni pun bau. Patin pun ada juga, boleh tengok. Patin ada sana. Cuma tak banyak lah. Dekat kolam belakang. Boleh. Ni besar dia. Ayah lah. Adik pakcik. Jinak dia, tahu dia nak datang. Dia tak lemah bila ada ni. Dia 24 jam kena pasang 24 jam. Kalau kos pun kos elektrik lah kot. Elektrik lah. Macam untuk air ni kita tak tukar air. Maksudnya kita gunakan sistem probiotik. Probiotik tu macam bakteria lah, bakteria yang baik. Untuk sistem tu dia adalah kitaran dia tu, kegunaan probiotik dia tu. Ni tak apa dekat bawah matahari tak apa tak apa. Boleh ikutkan itu ada jaring. Sebenarnya edit ada jaring putih. Ni patin. Patin pun boleh juga ya? Boleh, patin, bau. Dia banyak spesies ikan yang kita boleh ternak. Bau pun boleh juga? Bawang kuning tu lah? Bawang kuning boleh.
Benih dia ada boleh dapat? Benih tu itulah yang susah tu. Ada, tapi kita kena cari lah. Macam saya ada dalam grup kat Facebook kan, ada grup ikan 12 yang ada stok benih-benih yang hatchery ada benih tu. Tanya lah yang kalau ada stok. Kalau time tu ada mudah ambil je lah. Ni berapa besar dah ni? Ni saya tu dalam 500 gram. Sebab baru ni saya ada test jual. Untuk orang beli, customer beli dia kata okey fit kan. Cantik. Ya. Tak ada kuning-kuning. Cuma saya asal air ni air daripada air pipe ke? Saya pakai air pipe sebab saya jauh daripada sungai. Cumanya kalau air pipe ni kan ada klorin. Jadi sebelum kita nak masukkan ikan ke, pastikan air tu tak ada klorin lah. Kita nyah klorin dulu lah. Kita Apa dulu? Baru kita masuk ikan. Macam tu. Ni saya nak. Ni ada orang nak. Oh, yang besar. Ni yang dah habis lah, tinggal ada sikit lagi. Saya malas nak, tak ada tempat nak letak. Jadi saya biar je lah ni. Biasanya kalau kita guna biflock ni daripada saiz berapa? Daripada saiz berapa? 3 inci ke 5 inci ke? Seloknya saya ikan ni 3 inci ke 4 inci tu ikan tu dah kuat. Cuma kalau macam dapat saiz kecil tu kita tak payah on dulu biflock, kita bagi dia besar sikit. Okey, 5 inci sampai ke boleh harvest tu berapa lama? Ada 6 bulan dah, boleh dapat 6 bulan? Boleh. Macam yang saya yang ni, saya harvest umur 5 bulan. Oh, 5 bulan. Uish, laju lah ya. Tapi kebanyakan saya harvest 5 bulan sebab saya punya saiz tak saya besar. Sebab saya ikut kedai punya saiz. Lepas tu kebanyakan penduduk sekitar ni pun tak nak saya besar-besar. Nak saya yang tu ada juga yang besar tu, yang mana nak yang besar. Ada yang besar kita bagi dalam yang besar. Tapi kalau untuk permintaan tempat-tempat kedai-kedai makan ni, kebanyakan dia nak saya yang macam 10 ekor tu 3 kilo. Macam tu lah parah-parah dia. Menarik ni, kita dah ada sifu ni. Saya ada kolam. Saya tahu Ustaz ada kolam. Saya ada kolam. Tengok selalu datang pancing. Sebab yang ni saya buat sendiri. Buat sendiri je? Saya semua saya buat sendiri. Sebab kalau nak orang tahulah mahal kan. Biasa orang guna Intex tu kan? Apa Intex ke apa kan? Kolam yang siap tu kan? Yang kolam mandi beli kat Shopee tu kan? Mahal lah. Mahal Sebab yang ni heavy duty ni. Sebab yang ni kebanyakan ni semua daripada Indonesia. Oh, Indonesia. Sebab barang-barang kita ni semua daripada Indo. Sebab waktu saya start buat dulu, Malaysia ni masih slow lagi dari segi biflock ni. Jadi tak banyak lagi. Tu Tuan Talib bos. Alhamdulillah pula. Bos perikanan. Itu dia bos perikanan, Encik Mutalib. Ya, apa khabar tuan? Saya tengah buat vlog ni. Dah temu ramah dah dulu. Siap-siap tengok cara dia. Dari segi kau waktu zaman saya dulu, untuk canvas dengan pelapis dia tak silap saya dah 900 ya? Untuk saiz 4. Sekarang ini berapa diameter dia? Diameter 4. Tapi kalau untuk yang 4 apa tu meter? 4? Saiz kelatan dia lah. Maksudnya kapasiti dia lah. Diameter 4. Sebab dia ada banyak. Tapi kalau ikut kaki berapa meter berapa ni? Kalau kaki ni saya rasa dalam 16 lah. 16 kaki? Sebab 1 meter dalam 3.5 kan. Tapi kalau untuk ni waktu zaman saya ni diameter 4 ni glamour lah. Sebab dia kecil. Untuk sekarang kebanyakan biflock ni diorang sarankan saiz diameter 5 ke atas. Sebab diameter 5 senang sikit nak kira. Dia punya costing. Sebab dia diameter 5 2,000 liter. Maksudnya ikan yang boleh masuk 2,000 ekor. Jadi untuk kiraan dia lah macam ni 1,200. Tapi saya tak masuk lah 1,200. Kadang saya masuk 1,000 je. 1,000 ekor nak kiraan apa kita punya bantuan ubat, batik, di kiraan dia. Jadi senang lah. Kalau macam saiz ni 1,000 ekor boleh ya. Untuk peratusan kematian ni atau survival ni macam mana? Kalau untuk survival ni dia tak semua kolam ni sama. Dia bergantung pada pengurusan kita. Sebab kita pun tak tahu kalau angin ke apa dia ada bawa apa ulat-ulat yang beracun ke apa tu, kalau terbang masuk susah juga kan. Tu yang eloknya bergatak ataupun berjaring. Jangan elakkan benda yang sebab boleh kan cerita ni mudah. Air ni
kita bukannya kategori ternak ikan sebenarnya. Kita ternak air. Maksudnya kita rawat air. Kita buat rawatan air. Ikan tu kita still macam biasa lah, bagi makan je lah sampai dia besar. Cuma rawatan air tu yang penting, jaga anak, kualiti air. Bagus penerangan Cik Iswan ni. Biasa buat training ke untuk buy vlog kan? Setakat ni tak ada, kena tunggu bos lah. Kalau bos panggil boleh buat training, saya on je. Sebab orang berjaya ke? Cekap nak menerang. Tak, saya base pada pengalaman. Maksudnya pengalaman kita buat benda ni kan. Kalau kita kata kita letak 1000 ekor lah, berapa survivor maksud saya berapa persen mati rasanya? Kalau ikutkan buy vlog ni sebenarnya 10% kurang daripada 10% lah. Kurang daripada 10%. Maksudnya 50% pun ada. Untuk setakat saya ni saya ni saya masuk ni sebenarnya 3000 pecah 2 ni 3000 ekor 1,500 ni. Jadi untuk kadar kematian dia untuk yang ni lah. Kita bersama Tuan Talib ya. Bos lah perikanan Temerloh. Kita nak tanya bos, dari sudut perikanan, apa bantuan yang boleh perikanan beri pada kita kalau kita nak jadi penternak buy vlog ni lah. Okay. Dari segi buy vlog ni dipanggil projek moden lah panggil kan. Integrasi kan. Dari segi inovasi lah. Kalau sekarang ni dia ada inovasi 4.0 kan. Buy vlog ni memang dari segi inovasi kita ada bantuan lah. Pusing sikit tadi. Buat mana ni sini okey. Ada bantuan dari segi inovasi. Tahun lepas dah ada start. Tapi 2 tahun kebelakangan ni memang dia dah ada start lah untuk inovasi untuk teknologi. Jadi ramai dah ambil peluang, tapi ramai lagi yang tak ada lah yang ambil peluang untuk tingkatkan inovasi dan teknologi. Jadi baru segelintir je yang peternak yang ambil. Biasanya bantuan dari sudut apa yang boleh peternak pohon lah apply daripada perikanan ni? Benih ke, ataupun sudut kewangan ke, ataupun sudut bahan ke apa ke, atau package ataupun kita biasanya apa? Peternak dia kena mulakan dulu projek. Mulakan dulu. Sama je model projek-projek lain. Kena satu pusingan jualan. Lepas tu baru boleh mohon projek. Tambahan lah biasanya kita bagi tambah. Maksud tambahan ni. Benih ke macam mana tu biasanya? Ataupun biasanya lebih kepada pengeluaran. Kalau untuk tambah pengeluaran dia, untuk tambahkan tingkatkan pengeluaran dia lebih lagi lah. Contohnya dia nak tambah lagi satu sistem, tambah lagi boleh mohon upgrade lah. Upgrade lah. Macam Cik Izzuan ni di bawah perikanan juga. Mana ada perikanan? Di bawah GAM. GAM tu apa? Angkut Penuh Muda. Lepas ada dapat lah. Dia ada grant lah. Dia dapat grant lah. Macam tu. Menarik tu. Dalam ni pun ada Sejati Madani. Sejati Madani. Sejati? Grant Sejati Madani. Grant Tapi yang Grant Sejati Madani untuk JKK. Tapi jumlah JKK 100,000. Saya pun ada juga sediakan installation kalau nak buat untuk yang JKK je lah. Kalau yang individu boleh. Kena tengok pada harga lah. Mana Encik Izzuan ni buka juga kepada tempahan untuk installation sistem buy vlog ni pada siapa yang berminat. Nanti saya boleh promosi nanti. Saya team dengan geng Marai. Bagus. Yang ambil tu. Yang dekat kampung Pelegak tu. Itu dia saya team lah. Saya kira saya punya projek pertama. Ramai yang buat buy vlog ni? Setakat ni buy vlog ni tak ramai lagi. Sebab kalau ikutkan Malaysia ni buy vlog ni dia baru nak berkembang. Kalau dekat negara lain kebanyakan ni orang dah orang cakap dah asla lah orang ni. Cuma Malaysia ni sekarang ni lah peluang yang terbaik sebab bagi yang berminat nak ternak ikan ke apa ke, kalau macam rumah jauh pada sungai ke, tak ada sumber air, sistem buy vlog ni memang recommended. Sebab apa? Dia boleh menggunakan air pipe. Cuma kita kena ada rutin harian lah yang kita perlu lakukan, rawatan air, kualiti air apa semua. Jadi maksudnya kalau untuk sebagai hobi pun boleh, komersial pun boleh. Kalau hobi macam orang-orang yang nak pencen ke, bosan-bosan, tepi rumah ada kawasan, boleh je buat satu. Untuk orang cakap seronok-seronok. Lagi satu benda ni, bila main dengan mandi ikan ni, kita bagi makan, orang cakap kita punya minda akan rasa tenangan sikit lah. Kalau stres kerja tu, tengok ikan berenang, bagi ikan makan,
Rasa tenang sikit hati. Hilanglah masalah. Macam tu lah. Okay. Betul, saya nak tanya berkenaan dengan apa yang mendefinisikan biofloc tu. Apa bezanya dengan kaedah penternakan ikan biasa? Dari sudut apa yang dikatakan biofloc tu? Yang dikatakan peternakan itu adalah biofloc. Sebab kalau ikutkan macam membezakannya adalah probiotik lah. Probiotik. Kalau ternak biasa kita tak pakai probiotik rasanya. Untuk kolam sungai. Probiotik tu maksudnya bakteria dia. Bakteria baik yang akan menguraikan sisa-sisa amonia lah. Sisa amonia, sisa kotoran. Dia akan mengurai jadi najis dia lah. Najis dia boleh jadi makanan dia. Dia akan jadi makanan dia semula. Maksudnya itu kira sumber makanan tambahan lah. Jadi dengan sistem biofloc ni sumber makanan tambahan dah ada. Dengan kita punya makanan yang kita bagi mengikut kiraan purata berat ikan tu. Jadi maksudnya kadar pembesaran tu nampaknya lagi cepat. Kalau macam dan satu kadar makanan tu kita boleh jimat lah. Jimat lagi. Kadar makanan, penggunaan makanan, jimat dan masa pun lagi singkat. Dengan sistem biofloc. Pengurusan ni senang lah, mudah. Sebab kita tinggal dia, kita tak ada ganti air ke apa, tak ada kan. Ila yaumil qiyamah ni. Tak busuk kan. Tak ada bau. Yang ni sebab saya baru start. Yang ni saya tak pernah tukar pun. Kalau adik ni, adik sini. Tapi betul tak busuk? Adik kalau kita dah Adik nak. Kau tu, pegang lah ni. Jangan takut. Dia takut. Ni pegang sini. Pegang sini. Dia tak gigit. Ni air dia. Air dia keruh lah. Macam air sungai. Dia jadi macam air sungai. Tengok adik, tengok adik. Dia tak apalah lagi. Tak apa, badan dia tinggi. Masuk tangan. Apa bahan yang digunakan biasanya untuk masuk ni? Macam molasses, dolomite pun ada lah. Dolomite tu selalunya bagi saya lah pendapat saya. Dolomite ni memang orang cakap untuk neutralkan pH. pH lah. Panas lah. Selalunya kolam tanah yang gunanya. Ni macam saya jarang guna dolomite. Kalau molasses ada lah, molasses. Molasses kalau ikutkan dia antara dua choice lah. Sebab dia sumber karbon. Bakteria ni untuk bagi dia beranak ataupun dia aktif, dia bakteria ni pun dia ada makanan dia. Makanan dia adalah sumber karbon. Sumber karbon ni tak terhad lah pada molasses juga. Macam saya pakai gula pasir, gula putih. Gula putih. Sebab kalau molasses, gula yang kita buat air tu, air teh tu betul. Madu boleh. Madu boleh juga. Dia sumber karbon, maksudnya tak terhad. Tak terhad pada satu molasses atau madu dia tak terhad. Maksudnya pulang. Manis-manis. Pulang pada individu lah. Maksudnya bergantung daripada itu makanan untuk mereka yang bakteria tu. Ya, faham. Bukan pada makanan ikan. Betul. Aktifkan bakteria dalam air. Bakteria dalam air itu hidup. Baru dia air tu boleh jadi kontrol. Supaya amonia tu dapat kita kontrol. Sebenarnya untuk biofloc ni lebih kepada jaga air lah. Bila jadi air dia tu boleh kita tenok ikan. Sebab dengan kuantiti yang banyak lah. Kalau yang biasanya, kalau tangki biasa kita boleh tenok sikit saja. Bila ada air yang biofloc ni, dia akan lebih lagi kuantiti yang kita boleh masuk. Jadi macam intensif lah. Banyak yang kita dapat tu. Maknanya kita bela dua benda lah ya. Bela air tu nombor satu, baru bela ikan kan? Nombor satu bela air. Bela air. Faham. Ni lebih pada bela air sebenarnya. Dia bela air Itu saya cakap tadi. Kita tak bela ikan lah, kita ternak air. Bela air dan ikan. Bela air dan ikan sekaligus ya. Menarik Macam kita kalau nak buat ni kan bela air je. Masuk ke air. Jadi air tak jadi ikan. Air tak jadi ikan tak jadi ya. Dalam kuantiti yang banyak macam ni, kalau tak ada oksigen 24 hours ni, memang dia tak boleh survive kan ikan kan? Boleh ke kalau kita tutup, kalau kita tak guna? Fikir logik memanglah kalau oksigen tak ada, ikan tak boleh survive. Tapi kalau dia ada ikan tertentu lah. Sebab pengalaman saya pernah 6 jam tak ada refleks. Waktu mula saya buat biofloc. Dan tu TMB ada buat kerja 6 jam saya tak ada ni. Orang cakap dari tu saya tawakal je lah. Alhamdulillah ikan saya hidup. Cuma yang mati adalah bakteria. Tapi dia ada teknik dia lah.
case kalau berlaku blackout, tak ada genset ke apa ke, dia ada teknik dia untuk kita bagi pastikan ikan tu dalam keadaan selesa, selamat. Dia ada teknik dia lah. Langkah-langkah awal lah yang kita boleh buat. Menarik kan? Jangan kita tengok. Apa kata orang cakap secara logiknya, tak ada oksigen, ikan matilah. Itulah. Jadi macam saya tu, mungkin orang cakap bernasib baik. Ada setengah orang sejam je dah tak ada, ikan mati juga. Macam tu. Mungkin waktu kejadian blackout tu, kualiti air saya berada pada tahap yang okey. Jadi ikan tu masih selesa. Maksudnya untuk amonia ke apa, dia tentu kurang. Jadi in case tak ada elektrik pun, ikan still boleh berada dalam keadaan selesa lah. Betul cakap, untuk dari segi hasil, dia akan bergantung pada penjagaan kolam. Setiap kolam memang tak sama hasil, tapi kita boleh bagi average lah, rata. 27.9. Ini mana yang mana? Yang ni lah. Oh. Jadi untuk bulan 10, 7 bulan 10 itu baru 5% kadar kematian. Oh, memang kena kira ya? Ini saya saja buat rekod-rekod saya lah, senang saya nak mantau. Macam ni yang kolam pertama tu tak tinggi juga dia punya kadar kematian untuk setakat ni, 2.4. Kalau suruh ekor, berapa ekor? Kalau dia masuk 1,000 ekor kan? Cuma yang ni saya kena pecah ni. Kalau ikut kan sebab tu benih datang ni, kolam dia penuh. Jadi saya terpaksa pecah dulu. Patutnya dia dalam 3 kolam lah, sebab kapasiti saya 1,000 ekor, 1,200 ekor maksimum. Tapi ni ada lebih 1,500 dengan 1,500. Jadi saya boleh buat satu lagi untuk jadikan 3. Tu nampak kosong tu. Yang tu saya buat kolam takungan air. Kita pakai air pipe. Jadi air pipe tak boleh direct sebab saya cakap ada klorin. Jadi kita kena takung air. Kena peram tu lah. Peram dulu, lepas tu sebab 2 hari. kita tak boleh baca keadaan air ni. Ada masa tiba-tiba tercemar kan, kita tak tahu. Sebab dengan keadaan open macam ni kan, apa benda. Saya air sungai. Air sungai dia okey, cuma je kita kena pantau dia punya pH satu lebih. Saya ada submersible pump tu masuk dalam kolam saya. Kolam saya pegang ya, dalam 20 kali 70. 20 kali 70. Jangan dia bagi punya kolam. 20 dalam 6 kali. Nanti dia tak isi semua, tapi saya simpan lagi. Tapi kena takut. Kita tak walaupun air Dia dekat. Dia ambil air. Kita sekarang air saya ni. Air saya ni sebab dia dalam bawah. Saya bukan dekat air. Ada yang tak gelap, orang tanah sini. Tangga ni ada sini. Belakang pula. Ini kan, Ada kolam tu dia ada macam sistem air kita gerak. belakang tu kita kena. Saya ada Belakang tu kita yang buat. sistem Jadi kena takut bila pump masuk kita sebagai ruang belakang. Mungkin dalam seminggu atau mungkin dah turun lah belakang. Belakang tu tak pernah kerja tu. Nanti kalau kita nak tenangkan air yang di permukaan tu pakai pindah ke yang laut tu tenangkan. dan cuma ada satu kolam je kan. Tapi kan ikut pengalaman saya tu dalam seminggu dia air dah kuning sebab dia duduk di bawah. Dia pun saya tak pasang blower tu sebab dia terlalu besar. Sebenarnya setakat ni saya baru cuba-cuba. Saya masuk 3 ekor ikan tilapia. Tahu macam mana dia telur dia beranak. Dia tilapia IT macam ni pun dah start. Anak dah besar ni lah. Tilapia memang Saya tak lancar nak beli pun saya nampak cukup boleh ikut ke kan. selalu kalau pancing dia orang takut naik ke tilapia ni, kalau dia masuk ada ni Boleh misalnya masih kena dia masuk jantan lah. jantan Kalau kita nak kenal tu Ni kena ada belajar tu. ada cara dia. Kalau besar macam ni dah boleh nampak lah. Oh. Dia biasa dekat bawah tu dia Jangan orang pakai tu je. Kena picit nampak kat bawah tu jantan.
apa minggu? Aku main skim lagi lah. Kadang-kadang saya buat. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak. Boleh je kadang-kadang kasih kan. Mana dia jantan kita boleh bagi kita tak nak. Bagi dia Biar kan. benarnya kita tak nak bagi dia membiak sesama dia. Sebab dia sebenarnya lebih kurang adik-adik lah. Dia adik-adik anak tu pun kurang. Yang kualiti lah. Macam terbantu. Anak dia jadi macam dia hitam kan. Kalau macam tompok-tompok tu maknanya tak cantik ya? Biasanya macam nak cakap, warna cakap, merah je. Kalau si tompok hitam, tompok merah. Dia ada satu tompok, dua tompok. Kahwin sama sendiri lagi dia akan tompok bagi banyak lagi. Lama-lama dia akan jadi hitam. Saya ingatkan macam ni ada ni. Ada. Saya ingatkan cantik. Rupanya tu. Aduh. Tompok. Ya. Tapi tak macam kita jadi pun Ini kan. Ini kita ada kahwin. Kami tak mesti adik-adik dia ni. Patutlah tak bagus harusnya. Esok sini kakak pun tak boleh. Ini sama je binatang dengan manusia. Sama je juga. Tuhan pun juga. Tuhan pun juga. Macam buah pelaku tu kan. Sama lah ada jenis ni kan. Saya kalau saya buat 20 kali 20 kan. Waktu kat sini kan. Kalau tahu kita tu macam mengkok. Jadi mengkok je kita semua. Saya besar. Tapi kalau saya kecil, kita satu. Rekod. Ada satu kata Rekod. jadi kan dia mikir tapi kena kira pain je ni. Dia bulat. Boleh bulat. Dia bukan je petak. Dia petak kita senang gila. 2 kali 3 tu dia ada jari kali meter dalam. Dalam kemudian pain. Dia jari kan. Jari 5 kan. Jadi dia jari nak kena dalam. tadi saya bagi ada di tempat air Dia ada ni besi ni. Ini bos ni. Ini buat ni. Kalau harap dia ni tak tahan ni kan. Ni lah. Frame dia ni. Dia nak bagi pupuk lah. Pupuk besi. Dia air. Dia tahan 8 tahun. Tapi kena cat lah. Cat ke ataupun kalau tak cat pun tak. Ni besi dia. ini yang Frame dah. saya ni pakai 10. Kayak betal kan. Dia pakai 10. Yang Blower ni. Macam YouTube ya. Ya, ada YouTube je. Tak ni. yang pipe ni saya pergi ke tempat kawan saya lah dekat Nariah. Oh, ada grup by vlog ni. Ni dia orang punya bisnes lah. Cuma itu saya minta apa orang cakap dapat kan piping. Sebab itu saya punya piping kecil. Jadi saya punya pump dah besar. Jadi dia tak boleh pakai piping kecil. Tu berapa horsepower yang tu? 3 horsepower. 3 horsepower eh. Tengok sikit. Ini ada sistem outlet dia lah ni. Sistem outlet, sistem buangan dia kan. Mana kalau nak buang air, buka ni dia ada satu longkang kan.
lama? Kau macam mana? Yang ni lama, dia ada 5 ni. Oh, ni yang baru lah. Oh, boleh kontrol. Tapi dia bunyi kuat sikit lah Kos semua ni. Oh. Ni Ke kos pembuatan? Satu circle lah. Sekali masuk ikan sampai dia besar, sampai dia boleh dijual. Berapa kos? sebab macam saya cakap tadi, untuk tenaga ikan ni, dia punya tenaga ikan ni setiap kolam tak sama kuasa. Tapi kalau untuk average, untuk buat tapak ni, macam saya buat sendiri. Tapi saya rasa anggaran lah, ni anggaran saya lah, untuk complete yang canvas dengan tapak dalam RM5,000. RM5,000. Kalau nak masuk ikan pula, ikan berapa kos? RM1,000 kan? RM1,000, benih tengoklah pada kalau ambil saiz besar, harga dia lain. Kalau saiz kecil, kalau harga tinggi tak jelas lagi. Kalau area belur ni dalam 35 sen seekor, tak silap saya lah. 35 sen, betul-betul. Maksudnya kalau RM1,000 dalam 300,500. 300 sekali masuk. Maksud kos masuk makanan-makanan. Makanan. Makanan dia untuk, sebab setiap kolam memang tak sama. Dia punya beg makanan. Sebab ada masa ikan kena puasa, ada ni kena puasa lama, ada ni. Okey. Untuk yang kolam belakang saya baru harvest, kos makanan dia 9 beg. Berapa? 9 beg? Untuk berapa bulan tu? 5 bulan. 5 bulan. Laju 9 bulan kalau sangkar lagi lama kan? Sangkar biasanya dalam 7-8 kan? 60 beg 60 beg? paling kurang. Dalam 60 sampai berapa bulan? Berapa bulan? Cik Tuan. 7 bulan ke 8 bulan. Dia boleh buat 5 bulan kan? Masalahnya orang dah datang lah. Nak 5 bulan. Oh, sebab dia jual kecil. Sebab jual kecil. Saya ni dalam 5 ekor lah. 5 ekor sekilo. Yang 4 ekor lah. 5 ekor sekilo. 4 ekor sekilo. Tapi 200-300 gram. untuk dapatkan saya dalam 600 gram, dalam 7 bulan kot. Ada lah itu. Ya. 7 bulan. 7 bulan ke 8 bulan lah dia dapat. Untuk saya lah. Saya besar. Saya besar 700-800 gram boleh. Berapa beg? Makanan saya tu saya tak kira. Sebab itu saya track dia untuk tengok saiz dia kan. Sebab boleh Macam mana Tuan tadi? Berapa boleh? Makanan untuk buy vlog ni kan, dia bukannya sepenuhnya kita dapat jimat. Macam tak boleh bagi ke apa kan. Ada orang salah konsep, dia kata tak boleh bagilah makanan kan. Bukan, tu salah lah. Sebenarnya kena bagi sama, tetap sama kena bagi, tapi kita dapat kurangkan penggunaan makanan. Ya. Buy berapa persen tu? 20% ke 20% lah. Oh, ada mahal ya? Bila Sudah kelebihan. Kalau tak nak dia ada pula ekor ground masing-masing. Dia masing-masing ada pro aircon lah. Macam saya sebab rumah saya jauh dari sungai. Kalau ada dekat dengan sungai saya buat sangkar lah. Sangka banyak cabaran. Ramai dah give up dah. Jadi dia sebagai saya Sini merang ke apa tak ada? tak ada. Tak masalah merah tak ada. Cuma masalah lain. Merang. Masalah lain, masalah pokok. Nangis guru-guru sangkar. Banjir tak ada. Banjir, sangkar ni hal lagi. Sangkar hanyut lagi. Bulan ke 7 bulan. Jadi dia hanya dapat 1.5 bulan. Maksudnya setahun boleh. Tahun sekali sajalah. Tapi dia dapat 2 kali. Boleh 2 kali. 5 bulan 5 bulan. 2 kali atau lebih. Kurang dia macam orang sangkar. Katakan sekali dia hapus mungkin satu tak je. Macam saya mungkin sekali hapus 500 kilo. Tapi saya dapat 2 kali. Satu tak juga. lebih Dia kurang. ada perang ekor. Dan dia akan jadi macam isi dia macam berlemuk. Lembek sikit. Lembek. Lembek. Ya. Itu yang kita nak dia bergerak tu ya. Supaya dia punya body dia tu pejai sikit masa dia. Sadar lah. Oh, sadar sikit lah. Itu rahsianya ya. Kenapa kita buat bulat. Ikut Tuan Talib, dia kata, bos kata ikan dia tawaf anti clockwise. Dia kena pusing. Bila dia pusing tu, barulah dia ada pembesaran dia, ada muscle dia. Dia pejai lagi, sedap lagi. Baik tu patin
Jerantut kata lagi sedap je, air lagi laju je. Sama je tak, doa je tak. Ulu betul lah. Ulu betul, ulu tu termeling ke. Dia macam berjeram sikit kan. Yang jiran-jiran air yang jernih. Air jernih. Kualiti air lebih baik. Daripada yang ke ferry, start daripada jaga ferry sampai lah ke Temelong tu, lebih kurang je air sama je. Sama je kan? Boleh lah. Air daripada sana turun sini je. Betul lah tu. Air yang sama. Dia tak ada beza lah, sedap ke tak sedap ke. Kurang sedap ke. Okey, tapi satu sudut ilmu kita dapat, kolam tu dia kena round, bulat. Dia betul. Sangko yang air jernih. Yang tu memang padu. Saya pun pernah rasa lah yang ikan. Biasa. Dia hulu betul lah tu. Dah hulu betul. Yang hulu sungai lah. Hulu sungai betul lah. Tapi kalau hulu sungai tu betulnya air hijau gelap kan. Cantik. Oh gitu ya. Mantap tu. Pedal lakung. Pedal lakung. Jamil lah dengan satu nama tu mana lagi. Dekat lakung juga ada satu lagi projek baik vlog. Ada 3 lah kat sini. Ya, mana di kawasan Lancang ada 3. Pedal lakung 2, sini Kampung Dala 1. Tuan bila nak tengok kolam kita bang? InsyaAllah. Tahun ni lah. Bila-bila masa kalau free. Ini tak sempat dah ya? Ada satu tempat lain kan. Oh begitu. Satu panjang. Satu panjang dia buat boy vlog ke bukan? Bukan, dia buat kolam. Kolam. Dia kolam tanah. Maksud kalau kita nak tanya Tuan Talib lah, apa yang mendefinisikan bioflok tu? Macam mana dikatakan tu sistem bioflok, bukan sistem peternakan biasa? Kita nak apa nama identifikasikan amonia tu sebenarnya. Nak neutralkan. Neutralkan balik amonia dan kita pulih balik air. Ya. Dan bioflok ni pula dia macam jadikan vlog semua benda-benda dalam bahan air ni. Apa maksud vlog tu? Vlog ni dia macam ketulan ataupun gumpalan lah. Gumpalan dia kita tak nampak gumpalan ni. Sebenarnya dalam air lah kita nampak. Dia macam kumpul semua benda hidupan dalam air ni dikumpalkan. Jadikan satu macam makanan lah. Makanan. Ikan. Ikan tu makan. Makanan tambahan pada dia selain daripada pellet yang kita bagi tu. Mana nak senang cerita najis dia tu boleh jadi makanan dia balik. Najis pun sama. Amonia, segala-gala yang berada dalam air ni, itu semua dijadikan vlog lah. Bagus tu definisi tu ya, baru kita faham apa tu bioflok tu. Bioflok tu gumpalan lah, gumpalan bio yang boleh jadi makanan dia semula. Cara Encik Izwan menunjukkan kepada kita gumpalan bioflok tu ya. Inilah vlog dipanggil. Vlog tu adalah gumpalan yang duduk di dalam air, gumpalan keladak lah tu. Tu nampak tu dia turun lah, turun. Itulah panggil bioflok. Alhamdulillah selesai ya kita menziarahi sahabat kita Cik Izwan di Kampung Dala untuk kita belajar sikit sebanyak berkenaan dengan sistem peternakan ikan menggunakan kaedah bioflok ni. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kepada Cik Izwan ya. Dan harapan kita agar Cik Izwan kita boleh terus berhubung lah. Dan daripada semasa-semasa kita nak minta buah fikiran pendapat kan. Jadi Cik Izwan ada apa-apa nak cakap ni? Tak ada, cuma saya tak ada apalah, cuma saya berharap sistem bioflok ni akan terus berkembang lagi lah dalam Malaysia sebab untuk kadar permintaan tu high demand, memang tinggi. Cuma peternak yang bioflok ni masih tak ramai lagi. Jadi bantuan kerajaan pun banyak disediakan pada anak-anak muda berumur 43 ke bawah, boleh mohon kena daftar lah kita dah tua ke. Tapi saya cakap memang digalakkan lah orang cakap untuk usahawan-usahawan muda. Kita nak meningkatkan punya hasil dalam negara kita lah. Terima kasih. Dan kita jemput nanti Cik Izwan tengok-tengok pokok boleh bantu apa-apa kan. InsyaAllah boleh. Bila ke rumah rakit kita ataupun ke kolam kita lah. InsyaAllah cadang untuk nak buat tahun depan lah ni. InsyaAllah. Bismillah, insyaAllah kalau tak ada arah melintang kan. InsyaAllah. Okay, kita mengucapkan terima
kasih pada bos Perikanan Terbelur Tuan Khalid kerana menjemput kita lah untuk pergi ke projek Cik Iswan ni, belajar sebanyak perikanan Batok ni. Jadi saya daripada Kiswah mengharapkan tunjuk ajar lah daripada Tuan Khalid. Sebab orang yang buat foto ni adalah beliau Jadi kita harap pasti Cik Khalid boleh datang ke tempat kita, berilah orang kata apa, pengajaran pada kita tahun depan ni sebab dia rezeki. Jadi Cik Khalid ada nak apa-apa? Nak kata pakar tu tidaklah sangat kan. Tapi kita boleh tunjuk ajar lah mana-mana yang kita boleh bawa, mana tempat yang kita boleh foto, mana-mana sistem tenaga tu kita boleh bawa lah. Mana yang ilmu yang kita boleh bagi, kita boleh bagi. Lawatan tu kita akan bagilah, tengok pada masa kita. Terima kasih banyak. Terima kasih lah Cik Khalid. Sekarang itu saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk Syabuddin Temelur. Nombor mutadikh khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat bertunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bayar.